Weh korang, aku baru jumpa port beli kereta dekat KL. Nama tempat ni Mafa Holdings. Bukan Megah Holding tempat Papa Fresh Orange tau. Bagi siapa yang tengah nak cari kereta recon, sampailah ke servis, semua diorang ada buat dekat sini tau. Memang jadi one stop center lah. Daripada awal sampai beli, semua diorang jaga. Dekat sini bukan setakat kereta pre-owned je, recon pun banyak pilihan. Condition kereta semua tip-top. Sebab Mafa Holding ni memang jaga kualiti dia setiap unit. Diorang akan inspect satu-satu sebelum sampai ke customer. Yang aku suka dekat Mafa ni, kau nak cari kereta praktikal ada, nak yang rare pun ada. Senang cerita, apa pun taste korang, confirm jumpa. And the best part, kereta nampak mewah tapi harga dia tu masih dalam range mampu milik lagi weh. Tadi aku sempatlah tengok Toyota GR86 ni. Memang lawa, lightweight, sporty, sesuai lah untuk korang yang jenis suka performance car. Lepas tu rear wheel drive dia memang pure sport and car feel tau. Balance and tune gila weh masa cornering. Gearbox dia pun bukan main-main, 6 speed auto dengan pedal shift. Kalau nak main manual pun boleh. And best pasal model baru ni, dia datang dengan adaptive cruise control, pre-collision braking, lane departure alert, semua safety test Toyota dah letak siap-siap. Senang cerita, GR86 ni memang next level weh. Tapi kalau kau ikut vibe aku pula, aku lagi suka Lexus RX 350 ni. Kereta ni dia datang dengan 2.4 liter turbo engine, bagi 275 horsepower, cukup untuk tolak SV besar ni dengan rasa padu tapi smooth. Okay guys, yang aku tunjuk dekat korang ni, yang ni versi F Sport tau. Dia lain macam sikit sebab dia datang dengan adaptive variable suspension. Maksudnya bila kau corner, body kekal je, kereta stabil. Rasa confident gila walaupun bawa laju. Dia punya screen ni pun besar and kau boleh setting macam-macam weh kat dalam ni. Yang ni sesuai untuk korang yang nak kereta family tapi still ada gaya mewah. Maklum lah, anak dah ramai ni, kereta mestilah nak besar. Kalau kau beli kereta kat sini, senang tau sebab Mafa ni dia ada bengkel sendiri. Maintenance, diagnostik, repair semua pakai genuine spare part. Nak cari aksesori pun ada. Semua bawah satu bumbung, tak payah pening-pening nak cari. Kalau korang blur tak tahu nak pilih kereta apa, team Mafa Holding boleh consult terus ikut bajet korang. Siap explain feature satu-satu. Kiranya kau masuk sini, keluar tu dengan plan yang clear. Maksudnya kau dah tahu dah nak ambil kereta apa. Okey, satu lagi, aku baru tahu kalau kau beli kat sini, korang akan dapat 3 kali servis percuma weh. Siap tukar minyak enjin, filter, plus ada 5 tahun warranty. So kalau korang yang tengah hunting kereta, recon ataupun nak cari servis yang trusted dekat KL ni, boleh terus datang dekat Mafa Holding dekat Jalan Lok Yu. Selalunya perempuan masuk Watson tak ada jalan keluar kan. Ni lelaki kalau masuk sini, silap-silap tak balik, tidur terus. Okeylah, bye-bye.